takkanlah nak bagi Adi Bawang jadi PM. Wah, nampak Dia tak suka dengan Hadi Awang, dia panggil Adi Bawang. Tok Guru Haji Hadi ni tak mau jadi PM pun. Berapa kali Tok Guru Haji Hadi duk abang? Dia tak mau jadi PM pun. Yang duk pulun sangat pasal apa duk suruh dia jadi Perdana Menteri. Dia tak mau pun. Ketua Pembangkang pun dia tolak. Walaupun parti dia menang banyak. Dia tak mau pun. Kita patut fikir yang pulun nak jadi ni. Yang pulun nak jadi ni. Faham tak? Yang pulun nak jadi ni. Kalau saya jadi Perdana Menteri, hari ini saya menang, esok minyak turun. Saya nak jadi Perdana Menteri. Hampa kata Anwar Ibrahim layak. Dan dia pun nak jadi Perdana Menteri. Habis itu dia jadi Perdana Menteri, dia buat apa? Hampa bagi tahu kat aku satu benda yang aku boleh rasa wow. Jangan duk main cerita, "Oi, Anwar Ibrahim ni hebat. Semalam dia bagi cuti. Anwar Ibrahim ni bagus, dia bagi seorang 100. Kamu lah. Kamu lah. Tolong bawa benda yang aku boleh nampak hebat macam Ibrahim Torre tu. Ibrahim Torre tu berani dah. Berani. Ibrahim Torre tu. Boleh. Ini apa benda?